Mungkin diorang buat bidet. Muskas. Wow, oh my god. Oh my god. Memory sensei. Guys, siapa pernah pakai toilet bidet Jepun guys? Kalau korang dah tahu guys, macam ni lah toilet dekat Jepun. Dia ada button gini guys. Korang tak payah angkat dari seat, korang tak payah ambil hose, korang tak payah buat apa tu. Korang duduk je dekat seat tu, korang tekan ni, kecing, dia akan keluar slow-slow, and then dia spray air. Psst. And then guys, waktu musim sejuk, air tu panas guys. What if tak kena sensei? Okay guys, kalau korang tak kena kan, ni korang duduk sini kan, korang tak kena, korang macam ni sikit, bagi kena. Sensei bukan bohong ni. Korang duduk kat toilet tu, korang tekan je button tu, keluar air kan. Air tak kena, korang atur-atur lah sikit, pusing-pusing. Ada teknik dia lah guys. Serius Sensei, betul. Yang kedua, lampu dekat atas bahagian toilet tu, dia lampu sensor. Kalau korang bergerak, dia akan buka. Best gila kan? Tapi kalau dia tutup, let's say lah korang mungkin sakit perut sikit hari tu kan, korang duduk lama sikit kan, tiba-tiba tutup. Korang buat apa? Korang buat macam ni. Nampak tak dekat sini dia tulis oscillating on and off. Bila korang tekan rear tu, dia akan keluar air dari bawah. Lepas tu dia ada dryer lagi. Sensei biasalah jam berapa? Waktu pukul 6 petang. Kalau Storm nak tahu, join dalam kita orang punya group WhatsApp. Ada dalam Sensei punya link dekat profile tu. Tekan situ, masuk dalam pengumuman kelas kaya coaching nama dia.